Aduh, aduh. Aduh, ni dah menyala dah guys. Dah menyala guys. Sakit mata tengok. Sakit mata. Actually benda ni untuk Azia. Ni Azia manual lah. Ni Abang Grab punya Azia ni, Azia manual. Okay. Alright. So Prodwa Azia. Okay, dia dah menyala lah guys. Hari ni dia menyala. Aduh, dia menyakitkan mata tuan dia. Aduh. Okay, kalau seloknya korang kena check OBD lah. Check komputer ataupun beli kat Shopee OBD checker tu. Kau boleh check lah, scan kau punya masalah yang timbul ni, yang menyala ni. Dia menyala guys. Sakit mata guys. Sakit mata. Okay, tapi based on experience, based on apa yang terjadi kat kereta ni, dia ada jerking semput-semput sikit. Dia berkaitan dengan minyak lah. Okay, so ni selalunya kalau Azia, penyakit dia ni selalu berkaitan dengan fuel injector cable. Okay, so kereta ni pun dah 4 tahun. Mileage pun dah 400,000 lebih guys. Kalau kata kau tengok mileage ni kan. Okay, 433,000 guys. So biasalah, kereta yang banyak berjasa dengan kita ni, nak tak nak kena buat jugalah. So ini kemungkinan lah, kemungkinan besar. Okay, sebab dia ada semput-semput sebelum ni pun. Baru nak kata baru lah, dalam tempoh sebulan je ni. Dia ada jerking. Kalau kata minyak ada 3 bar pun, kadang-kadang macam minyak tu tak cukup supply. Okay, rasanya dia tak bukan melibatkan fuel pump, tapi kemungkinan dekat dia punya full injector cable. Yang tu dia ada 3 kabel tu. So nak kena ganti yang tu. Gitulah guys. So nak tak nak nanti kena buat lah. Nanti nak kena reset dulu. Yang ni nak reset dulu. Kita akan reset dulu dia punya ECU dulu. Tengok macam mana. Kalau kata masih lagi timbul, masih lagi menyala error ni. Okay, so nak tak nak terpaksa guys. Terpaksa lah kita menggantikannya nanti. Dia menyala guys. Menyala dah. Okay guys, cerita guys. Kalau kata memang confirm benda ni, fuel injector cable, memang kena beli lah. So kalau kata kau nak beli, kau beli kat link Affiliates Abang Grab channel dia guys. Okay guys, cerita guys. Bye.